Sebab itu amat penting untuk para pelajar tidak jumut. Ya. Ada orang ditanya, boleh tak saya jual beli emas online? Dia kata tak boleh. Pasal Nabi kata yadan biyadin, az-zahab bizahab, al-fiddah bil-fiddah, asy-sya'ir bil-sya'ir, al-bur bil-bur, at-tam bil-tamar, al-milh bil-milh, yadan biyadin. Nabi kata. Ada ubadah yang amat masyhur sekali. Nabi kata membuat jual beli item barang ribawi ni, mah dengan mah, perak dengan perak, bali dengan bali, ganu dengan ganu, tamar dengan tamar, garam dengan garam, mesti yadan biyadin. Tangan ke tangan, itulah masuk yadan biyadin, hand to hand. Jadi dia kata tak bolehlah online sebab Nabi kata yadan biyadin. Ya. Betul kan salah? Betul pun tak, salah pun tak, sebenarnya kurang tepat. Sebab ada juga sebagai ulama yang berpendapat begitu. Saya pun baru 2 tahun lepas baca ada satu buku ringkas lah, ringkas-ringkas apa berbelah muka surat juga. Ya. Oleh ulama tertentu yang memberi penegasan dalam jual beli emas, di mana dia pun kata tak boleh online. Ada je ulama yang kata begitu. Ya. Tapi kata-kata atau sebagai besar hari ini sudah membenarkan. Ya. Pasal apa? Pasal perniagaan telah berubah. Keadaannya pun mesti berubah. Takkan awak nak beli emas nak pergi bersemuka aja. Betul tak? Di mana kata-kata mengambil pendekatan boleh aja online. Jika dibuat dengan cara yang betul dan tidak ada unsur-unsur yang dilarang. Ya. Awak beli ada 2. Satu beli untuk dia simpan. Tapi bukan dia simpan saja. Once awak beli, dia jual kat awak, dia masuk dalam akaun awak boleh uruskan emas itu. Awak boleh jual. Contohnya. Betul tak? Awak buy. At the same time, awak boleh terus sell. Betul tak? Okey lah. Serah terima telah berlaku. Sebab serah terima ni bukan hanya fizikal. Dulu-dulu memanglah fizikal. Tapi loan ni dia boleh saja non-fizikal. As long as kesan hukum dia sama. Saya bagi pinjam kat Haji cash RM1,000 dengan saya transfer masuk akaun, ada beza tak? Ada beza. Yang ni fizikal, yang tu non fizikal ataupun konstruktif lah. Hari ni disebut sebagai konstruktif. Dalam bahasa Arab dia panggil qabat hukmi. Ya. Tapi ada beza tak? Tak ada beza. Sebagaimana Haji dapat fizikal, Haji boleh guna duit tu pergi beli mana-mana. Haji dapat dalam akaun pun sama juga. Haji boleh gunakan wang yang ada dalam akaun itu di mana saja yang Haji mahu. Haji data ada QR lah, boleh transfer and so on. Sekira-kira kita sudah boleh menguasai harta itu, aset itu, wang itu, emas itu, maka sudah dikira serah terima sebenarnya. Konteks hari ni. Ya. Jadi tak ada masalah sama sekali. Cuma ada ulama ni dia very strict. Dia ketat sungguh. Ya tak? Dia agak konservatif lah ya. Dan bila orang mempertikaikan, kenapa kamu ni ketat sangat? Dia kata memang Nabi suruh ketat. Dia kata Nabi suruh ketat. Innan Nabi amarana bitajiq katanya. Nabi yang suruh kita ketat ni. Hebat ulama ni. Ada PDF dia saya download. Saya baca satu persatu. Ya. Which tak sesuai lah. Dan kata-kata tidak mengambil perkataan itu. Ya. Jadi kena faham. Bukan hanya teks tapi konteks. Dan dasar-dasar diambil oleh ulama-ulama tertentu untuk nak memastikan muamalat dan kewangan Islam itu berjalan. Ya. Jadi jangan jumuk lah. Maksudnya bukan jumuk ni maksudnya kita jangan tak boleh bergerak, kaku. Ya tak? Dan kalau ada 2 pendapat, satu yang agak kaku, satu yang agak terbuka. Dalam keadaan yang terbuka tu syarat compliant juga. Ambil hal terbuka lah, memudahkan kita. Betul tak? Ya? Anak-anak kita tak apa nak tahulah. Tapi setengah-setengah orang ni ada nak pilih ketak untuk diri, tak ada masalah, tak masalah. Ya? Jangan jumuk, jangan berfikiran sempit. Road, bukan road, apa dia panggil? Berfikiran sempit dia panggil apa? Narrow minded. Narrow minded. Memang ada tuan. Ataupun tidak progresif. Masalah kewangan kita kena progresif. Apabila membincangkan isu muamalat. Contoh yang jumuk berfikiran sempit dan tidak progresif, macam saya rasa saya pernah bagi contoh. Ada seorang, dia kata siapa-siapa yang tak boleh baca kitab Arab ni, dia tak boleh jadi penasihat dalam kewangan Islam. Tak boleh jadi penasihat bank ke, penasihat syarikat ke, apa gitu. Tak boleh jadi certified advisor for Islamic finance.
Which dia tu siapa kata begitu? Mana dia ambil saya pun tidak tahu. Boleh baca kitab Arab itu satu kelebihan. Tapi kalau tak boleh baca pun tak apa. Sebab ilmu bukan hanya melalui kitab Arab saja. Ada banyak buku-buku muamalah dan kewangan Islam dalam bahasa selain Arab. Sebab tak menjadi syarat pun. Bahkan sebahagian daripada pakar-pakar yang ada ke atas tu pun dia bercampur-campur. Ada orang yang syariah bagus, lepasan syariah bahkan. Tapi bab kewangan dia kurang. Ada orang ni dia bab kewangan TikTok, syariah dia kurang. Bahkan kita pun ada dua tim. Satu tim syariah yang nak mempelajari kewangan Islam, technicality kewangan Islam. Satu tim pula dia orang yang dah mahir technicality kewangan Islam, orang lepasan accountant, lepasan ekonomi, tapi dia nak mendalami syariah. Dua-dua membantulah. Kita tu dua tim, dua grup. Baik. Jadi tak ada masalah sama sekali. Syarah audit syarah saya pun accountant, bukan orang bukan lepas agama pun. Dia tak faham. Baik. Biasa orang macam tu dia tak belajar kewangan Islam tuan. Mungkin belajar muamalat, sebab muamalat ni dia mesti belajar, di pondok belajar. Tapi kewangan Islam dia mesti di institusi yang memang ada kewangan Islam. Tak semua mesti ada kewangan Islam. Bahkan ada yang mesti khos untuk kewangan Islam. Insaf tempat saya belajar. Sekarang ni asas tempat saya belajar juga. Itu betul-betul belajar kewangan Islam. Bahkan Bank Negara mewujudkan mesti itu memang untuk specialisasi ataupun kepakaran kewangan Islam. Kita kan dunia punya standard dalam ranking. Baik.